السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتى الشيخ المؤلف الشيخ وان أحمد بن وان محمد زين الفطاني رحمه الله تعالى
ونفعنا بعلومه. Dan baginya, yakni bagi sifat qudrat itu 7 ta'alluq. Jadi maklum sifat ma'ani mulai dari qudrat, iradat, ilmu, hayat hingga ke kalam. Di sisi Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya, dia bila sifat ma'ani yang wajib kita tahu secara tafsir itu hanya 7. Tapi pengikut Abi Mansur Al-Maturidi dia bilang 8. 8 tu dia masuk satu lagi takwin. Qudrat, takwin, irada, sama apanya tu ilmu, hayat, sama basar, kalam. Apa tu di sisi Maturidiyah. Adapun di sisi Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari sebagai asasnya dia bila hanya 7 qudrat. Lagi akan datang dibicaralah. Jadi segala sifat ma'ani dalam istilah, tiap-tiap sifat ya bahasa ada panggil sifat wujudiyah, dalam istilah panggil sifat ma'nan. Bila kata jamak ma'ani, itu saja. Setengah daripadanya sifat qudrat. Kerana di sisi kita ahli sunnah secara umumnya isbat ke sifat. Allah itu yang maha kuasa. Itu ijma' ittifaq, tak ada khilaf. Semua muslimin i'tiqad Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Qadir, itu tak ada khilaf. Yang menjadi khilafnya Allah yang maha kuasa dengan apa? Ahli sunnah kata dengan sifat qudratnya. Bagi orang Mu'tazilah kata tak. Tuhan Allah yang maha kuasa dengan zatnya. Itu tempat khilafnya. Mana dia menafi sifat. Itu Mu'tazilah. Yang menafi sifat. Dengan bahawa dia kata Allah yang maha kuasa dengan zatnya. Adapun kita ahli sunnah, Tuhan yang maha kuasa dengan sifat qudratnya. Sifat qudrat ni lah arti itu apa? Ni kitab-kitab Jawi lama terjemah arti kuasa. Tapi bila Baqarah arti pekuasa. Dia nak beza sifat dengan samarah. Baik. Kemudian bila sifat ma'ani itu semua yang berta'alluq kecuali sifat hayat, satu lagi kerata. Bila sakut dengan ta'alluq, apakah pengertian ta'alluq? Kita selalu berkecek. Ni tertakluk. Tertakluk. Lepas tu saling Melayu ni tergantunglah. Tergantung atas kita lah. Nak kau tak si. Ada kita kecek tu tak? Nak kau tak si ni tergantung di kita. Bahasa nak, ya tak mau pun tak apa. Ni tergantung di atas kita. Ada kecek tergantung. Tu panggil ta'alluq. Maka murad di sini apa ta'alluq? Qudrat itu yang berta'alluq dengan segala perkara mungkin. Apa makna ta'alluq? Lalu dia kata di sini, dan arti ta'alluq itu kalau terjemah tadilah tersangkut, tergantung, terikat, terkait. Lihat arti belakang tu. Maknanya iaitu menuntut sifat akan pekerjaan, menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Itu dia terjemah daripada hak Arab. Asalnya makna ta'alluq itu talabus sifati. Kalau hak Arab dia kata itu. Talabus sifati. Terjemah menuntut sifat. Amran akan pekerjaan suatu perkara.
zaidan ala qiyamiha bizat, yang lebih atas berdirinya dengan zat. Itu terjemah tu daripada hak Arab. Apa makna ta'alluq? Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Bila saling ke bahasa Melayu, menuntut sifat akan pekerjaan sebagai menuntut yang lebih. Tu kita tambah sebagai tu nak erti kata dalam Arab tu zaidan zahir nak jadi sifat pada amran, sesungguhnya sifat bagi mutlak mahzuf. Talabu sifati amran talaban zaidan ala qiyamiha bizat. Tak erti lagi lah kitanya. Tak. Lalu kita takrir sikit. Yakni apa makna menuntut sifat akan pekerjaan? Yakni berlaziman dan berkaitan. Itu murak dengan ta'alluq situ. Mana kalau Arab dia tafsir pula. Kerana kita ta'alluq situ istilzam, irtiba, berlaziman dan berkaitan oleh sifat dengan suatu perkara. Sebagai tuntut, kita tengok ni ibarat dulu. Sebagai tuntut berkaitan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Yakni tuntut yang lain daripada adanya sifat pada zat. Bukan sebut kata sifat. Sifat mesti dia kena berdiri dengan zat. Zat itu, kalau kata zat itu ada ia tidak berhajat kepada zat. Dia panggil terkaya daripada zat. Manakala sifat itu bahasa dia kena berdiri di zat. Berdiri situ nak saling apa? Kalau sifat bahasa ada, nak ada dia tu mesti kena ada di zat. Dia tidak ada sendiri. Kalau kita nak misal dulu hak makhluk hak baharu. Nah, seperti warna. Kita misal sifat ma'ani. Segala warna nak ambil apa? Contoh, putih ke, hitam ke, merah ke lah ambil satu. Warna tu sifat. Boleh ada ke tak warna tu sendiri? Putih tu ada, tidak ada di apa-apa. Ada tak? Ada. Tu ulama telah buat kaji ya. Sifat itu caan dianya mesti berdiri di zat. Dia kata berdiri di zat. Lepas itu saling lah. Kalau sifat ia bahasa ada, mesti ada dia tu di zat. Tak ada sendiri. Kalau ada sendiri itu zat. Nah, warna tak ada kalau terputih, tak ada putih sendiri. Dia kena ada di suatu, dicat ke, cat yang putih. Nanti cat tu tak. Putih tu warna yang ada di cat. Nah, kalau kain yang putih, warna putih tu ada di kain. Kita panggil berdiri dengan zat dia panggil kita. Kalau hak bahasa reti, seperti tinggi rendah. Tinggi semata-mata. Ada reti tak tinggi semata-mata? Tidak. Dia kena tanya tinggi apa? Itu dah. Tinggi pohon kayu, tinggi. Tinggi itu berdiri di zat. Maknanya kita reti tinggi di suatu. Tinggi pokok, tinggi langit. Nah, orang tu tinggi. Dia tinggi. Tinggi apa? Tak ada tinggi apa-apa. Tahu. Dia kata, itulah ulama dia perhati buat laju takrif. Sifat itu maqama binat maqama bi ghairihi ya takrif. Manakala zat maqama bi nafsihi. Ya takrif kita. Pasal pada Arab jadi Melayu dulu, barang yang berdiri dengan sendiri tu zat. Barang yang berdiri di yang lain tu sifat. Itu terjemah. Pahurai semula pula. Kalau nak kecek sifat yang bahasa ada seperti warna, segala rasa. Masam ke, masin ke. Masin itu sifat yang ada dia di. Ada di apa? Di garam.
Masing saja ada tak? Tidak ada apa-apa. Ada. Pergi nak beli masing, mana cari? Musim kedai, pergi tempat garam nak beli masing. Orang kata nak beli garam tak si nak masing saja, klik. Ni hak ulama takrif mari tu. Kita pun kira dengan akal. Tu dia panggil sya'an pesin sifat macam tu. Maka bila teman mengaji sifat bagi zat, zat makhluk baik tapi duk cara ni sifat Allah. Setengah pada sifat Allah itu qudrat. Karena Allah Ta'ala kata dia tu yang kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah itu yang amat kuasa, yang maha kuasa. Maka nak panggil yang maha kuasa, mesti zat yang bersifat dengan kudrat. Apa panggil yang kuasa? Kalau itu kudrat apa? Sifat. Tak kalau sifat ia bahasa ada berkait dengan ta'alluq. Ta'alluq tak apa? Ta'alluq tak apa. Dia kata di sini menuntut sifat akhir pekerjaan. Yang ni belaziman, berkaitan sifat dengan suatu perkara. Maka sifat setelah dia tak ada di zat, ada berkaitan dengan suatu perkara. Lain pada ada dia di zat, tu panggil ta'alluq. Kemudian qudrat. Sifat yang ada pada zat dengan dialah kuasa. Maka sifat qudrat ni berkaitan dengan apa? Kalau kita nak tengok kita dulu. Allah Ta'ala menjadi di kita ni sifat pendengar. Sifat pendengar sama. Sama arti pendengar. Pendengar. Itu sifat yang ada di Allah Ta'ala menjadi di kita. Dalam lubang telinga kita. Kan? Bila kita ada sifat pendengar dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suara. Tu kata sifat sama tu bertakluk dengan segala suara. Itu panggil takluk. Berkaitan dengan suara. Warna yang berkaitan tak? Kalau warna sifat sama berkaitan tak dengan warna? Tak berkaitan. Kalau itu sifat sama tertakluk dengan suara. Kita dah dengar-dengar tu, sampai dengan pendengar tu dah. Bila warna berkaitan dengan sifat apa? Sifat basar, sifat pelihat, ia bertakluk dengan segala warna. Ini kata makhluk ni, kalau satu hal lain lah. Satu hal sama ada basar bertakluk dengan sekalian yang ada. Situ dulu. Tu nak nampak kata takluk kalau tu berkaitan gitu. Bila kata kudrat, kudrat salin jadi apa terkederak. Ia jumlah kata pekuasa mengikut Al-Quran. Sifat kudratnya berkaitan dengan apa? Tak begitu. Karut dengan kajian sakut buat apa kudrat ni? Kalau itu salin mana dia? Sakut dengan buat kerja. Maka kalau Allah Ta'ala ke kudrat iradah ia bertakluk dengan sekalian mungkin. Sekalian perkara mungkin. Perkara yang boleh jadi adanya, boleh jadi tiada. Tu segala perkara mungkin. Iradah, kudrat dan iradah dia bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tu takluk bagi kudrat. Kalau itu dia tiga perkara, wajib, mustahil, mungkin ataupun kata lain jaiz. Dia telah yang mungkin dengan jaiz telah. Kita ambil satu. Wajib, mustahil, jaiz. Atau mungkin. Telah dah. Bila kata kudrat, iradat hanya dia berkaitan dengan mungkin. Tidak berkaitan dengan wajib, tidak berkaitan dengan mustahil. Sebab apa? Sebab kudrat ni orang apa yang kata takluk dia berkaitan dengan mengada, meniada. Bagi sakut bedak dengan perkara tak terima ada langsung. Tak sakut Sebab kudrat ni tagihnya dianya mengada. Maka nak mengada dia kena sakut dengan perkara terima ada. Perkara mustahil terima ada tak? Tak terima ada. Kalau terima ada bukan mustahil.
Baik tu kudrat tak takluk dengan mustahil. Sampai situlah kalau kita tanya Tuhan kuasa tak menjadikan anaknya. Tak ada jawab tak kuasa lah. Bukan muta'alak kudrat. Karena anak Allah, isteri Allah tu maksud dalam mustahil. Kalau tak terima ada, tak terima sungguh sama sekali. Kalau tak ada, sama sekali. Tak terima ada. Apa kudrat ni? Mengada. Kudrat ni pasti mengada. Nak mengada nak bagi tak terima ada. Betul kudrat tak takluk dengan kalau mustahil. Kalau wajib. Kalau wajib kalau kecah ada tak ada. Kalau wajib seperti za Allah subhanahu ni. Perkara wajib ni perkara yang mesti ada tak terima tak ada sama sekali. Pak kudrat ini mengada dengan perkara dah ada. Nak meniada. Kalau wajib tak terima tiada. Sebab itu kudrat ada tak takluk dengan wajib dan mustahil. Hanya bertakluk dengan perkara jaiz saja. Dia panggil berkaitan kudrat berkaitan dengan yang tu. Mestinya ada tu klik kepada perkara jaiz pada akal. Kita kejap pada akal tak sebenarnya pada tiga ni. Perkara wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Maka wajib ada, mustahil ada, harus ada dia masuk dalam harus pada akal. Anak orang mandu. Bila kata mandu, tak ada anak. Maka anak bagi orang mandu tu mustahil pada ada. Daripada akal. Jaizun. Gitu. Nah, tu dia. Sudah. Tu makna kata kita mai tengok nota kaki bakpo kita kait begitu takluk dengan dia cuma situ atau menuntut sifat akhir pekerjaan yakni berlaziman dan berkaitan oleh sifat. Qauluhu yakni berlaziman dan berkaitan. Ini takrir. Ini huraian yang kata yakni nak menyatakan bahawa semua yang dikehendaki dengan ta'alluq itu kehendakinya istilzam tu kita berlaziman dan irtibat yartabitu irtibat dengan disarah. Apa irtibat? Berkaitan terikat. Tu irtibat tertamat. Maknanya istilzam dan irtibat sifat dengan suatu perkara. Tu kita kata ni berlaziman dan berkaitan. Sifat pendengar kalau makhluk berkaitan dengan suara. Dia tak berkaitan dengan yang lain. Kalau kata mata pelihat, dia berkaitan dengan warna, dengan zat. Dia tak berkaitan dengan suara. Begitu lagi sifat makhluknya pencium, zauq, pencium, syum. Allah Ta'ala jadi dalam hidup kita ada satu sifat panca-indera panggil syum, pencium. Pencium takluk dengan apa? Itu berkaitan dengan segala bau-bauan. Bau busuk, bau hapak, bau perak, bau harum. Itu berkaitan dengan pencium. Dia tak berkaitan dengan pelihat. Kau aku nak tengok hapak lagu mana. Mana boleh. Hapak dia bau. Aku nak tengok busuk. Boleh tengok busuk. Dia kena cium. Tiada ni tertakluk dengan segala bauan. Soal lagi Tuhan menjadi di lidah kita ni zauq. Sifat perasa ataupun dengan kata lain pekecap. Betul. Sekali panggil pekecap, sekali panggil perasa. Dengan sebab kita ada sifat perasa, ia takluk dengan apa? Sakut dengan segala rasa-rasa. Masin, masam, manis, pedas, pahit, kelak. Waktu dia berkaitan takluk bagi sifat zauq. Itu hak kita kira baru. Soal lagi sifat mas penjabat ataupun penyerta Allah Ta'ala menjadi di seluruh tubuh kita. Hak ni dia takluk dengan apa? Takluk dengan sentuhan panas sejuk. Nak tahu kata sejuk ke? Sejuk Jamah. Panas sejuk panas. Ini tertakluk dengan sifat mas. tu panggil ta'alluq. Demikianlah bila mengaji sifat Allah, qudrat ini takluk iradat. Apa makna takluk? Di situ dulu. Dia kata menutupi sifat, yakni berlaziman. Apa kita takrir begitu?
nak menyatakan bahawa morak dengan takluk itu istilzam irtibat sifat dengan suatu perkara. Dan bahawa nak menyata lagi bahawa pada takbir ibarat dengan kata menuntut. Terjemah daripada Arab talabus sifati, menuntut sifat. Ibarat kata menuntut sifat itu tasammuh. Apa tasammuh? Yakni bermudah-mudah pada ibarat. Ambil mudah kecek kata gitu. Tapi hak sungguhnya kerana tiada ada bagi sifat itu menuntut pada hakikat. Pada hakikat tak ada kata sifat menuntut. Tidak. Kalau begitu, pas kata menuntut sifat, ambil mudah ibarat tu gitu. Tapi sungguhnya berkaitan sifat dengan suatu perkara. Tu dia. Nah, bila kita ada sifat pendengar, orang bersuara, kita dengar. Maka sifat pendengar tu bertakluk dengan suara, panggil gitu. Bukan mana sifat pendengar menutup di suara. Mana berkaitan dengan suara. Sangkut paut panggil juga. Sangkut paut. Maka makna takluk kudrat dengan suatu itu maknanya berkaitannya kudrat dengan mungkin. Mungkin jaiz. Dari sekira memberi bekas padanya pada mungkin. Ia panggil apa? Takluk kudrat dengan mungkin. Ia panggil takluk taksir. Dan makna takluk iradat itu makna berkaitannya iradat dengan mungkin. Sama dengan kudrat segi berkait dengan mungkin. Tapi bezanya dari sekira menentu akannya ke mungkin. Iradat tagengannya menentu. Kudrat tagengannya mengada atau meniada. Itu panggil beri bekas. Ni bila kita mengaji di sini, mengaji di takluk, dia pergi sakut lalu. Dengan ilmu makrifat, sakut dengan tasawuf dia pergi. Mari pula sakut dengan syariat tu mana? Bila dah kita iktikad, semua perkara kita terima ke tak kata semua perkara jadi sendiri? Tak terima. Hanya jadi ini sebab Allah yang menjadikan. Kalau kita ikut jadi, hal kita ada pula. Sebab kita ada bukan ada sendiri. Ada kita sebab Allah mengadakan. Maka mengada dengan apa, menjadi dengan apa? Dengan sifat kudrat. Lepas tu Allah tidak mengada kalau dia tidak menentukan ada. Disakut dengan iradat. Iradat panggil takluk kira-kira menentu. Iradat menentu, kudrat mengada ataupun meniada. Oleh yang demikian, bilanya Allah tak mengada bagi hak dia tidak menentu ada. Maka dia mengada daripada iradat hak menentu sedia kala ada. Mana itu ada. Apa saja hak berlaku di dalam bencana apa dalam alam semua, berlaku di diri sendiri, di apa saja berlaku. Berlaku sendiri ke tak? Tak. Itu berlaku ni dengan Allah yang melakukan. Bila Allah yang melakukan, wajib atas kita apa? Wajib atas kita redha. Siapa tu kalau tak redha salah sah tu? Kadang-kadang nak membawa pada tangan email lah. Wajib kita redha. Paling kurang berdosa je tak redha dengan qada Allah. Kata kan, pergi ke syariat lah situ. Kita mau tak anak kita? Kita mau tak nak jadi sakit, susah? Tak mau, tapi sakit jatuh juga. Ini dari Allah yang menentu dan dialah melaku. Kita wajib raditu billahi rabba. Bila tiba kita dapat nikmat, anak kita nak sekian, boleh anak. Allah, terima kasih. Terima kasih ke siapa? Hakikat terima kasih kepada Allah. Tak kalau zahir dapat melalui manusia, terima kasih ke manusia sebagai zahir. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa tak berterima kasih ke manusia, tak terima kasih ke Allah. Sungguh Pak Allah yang melaku cara hakikat, tapi melalui sebab. Nampak tak?
Sebab kita berlaku kemalangnya, orang ni tolong kita. Sebab kita jatuh sakit, bomo tolong kita. Tak sebab daripada dia. Sebab. Tapi hakikat siapa yang berlaku? Allah. Kita terima kasih ke Allah, terima kasih ke. Terima kasih dia tolong saya, terima kasih dia bantu saya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga Allah balaslah kedamu kebaikan demo. Itu syariat mari. Zikir pun tu baik mari. Iktikad kita pun begitu. Syukur pun mari. Cuba kita sekat terima kasih manusia Allah. Nah, terlupa ke Tuhan hakiki. Ya orang kufur pun terima kasih ke tak? Nah, orang tolong dia terima kasih siapa rokok. Siapa sujud nak terima kasih. Tapi tak ada Allah. Hanya kufur. Kita orang mukmin dua-dua sekali. Nah, yang ngaji sini saku anu. Nah, pergi pada qada yang klik situ. Inilah makna ta'alluq dia panggil apa? Berkaitan, bersangkut paut. Ataupun apa panggil apa dia? Berkaitan. Dan tiada ada ta'alluq. Habis itu istinah suku pula. Dan tiada ada ta'alluq malaikat hanya bagi sifat ma'ani jua. Hak sama tadi lagi. Dan ta'alluq ilmu itu berkaitannya dengan maklum. Dia panggil maklum. Dari sekira nyata ia dengannya. Bila ta'alluq muta'allaq ilmu dia panggil maklum. Maka maklum tu maksud tiga. Wajib pada akal, mustahil akal dan jaiz pada akal. Masalah maklum semua. Jadi ta'alluq ilmu ni apa dia umum. Ilmu bertakluk dengan semua perkara daripada perkara wajibat, perkara mustahilat, perkara jaizat. Dia panggil maklum. Itu pula. Dan seperti inilah dikatakan pada yang tinggal lagi. Katakanlah kayak hak lagi. Semua tadi demikianlah berkata oleh Syekh Syargawi rahimahullah ta'ala pada hasiahnya atas syarah kitab Al-Hadhidi. Hadahidah ini sebuah pada kampung. Ada dengan kata hudi-hudi. Baik. Dan tiada ada ta'alluq bagi segala sifat mana kita. Kita terkedir situ. Dan tiada ada ta'alluq yakni bagi segala sifat malaikat hanya bagi sifat ma'ani jua. Sifat hak bahasa ada je berkaitan dengan ta'alluq. Lepas tu ada sedikit di kalangan ulama usuluddin. Qauluhu dan tiada ada ta'alluq malaikat bagi sifat ma'ani jua. Inilah yang diiktimadkan dia oleh muhaqqiqun, ulama-ulama yang tahqiq. Dan berkata setengah-setengah mutakallimin, ulama usuluddin dia panggil ulama mutakallimin. Setengah-setengah ulama mutakallimin ada kata begini. Bermula beberapa ta'alluq itu bagi sifat maknawiyah. Ada kata ta'alluq tu bagi sifat maknawiyah. Ada setengah kata gitu. Hak yang muktamadnya hanya sifat ma'ani saja yang bertakluk. Tapi ada setengah kata takluk itu bagi sifat maknawiyah. Tiada berkata oleh seseorang pun yang di padang ulama bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan maknawiyah, yakni semua sekali. Tak ada siapa kata qudrat sekali dengan kaunuhu qadiran tu takluk kedua, tak ada siapa kata tu. Dan jika tiada berkata oleh seseorang pun daripada ulama bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan ma'nawiyah, yakni semua sekali, qudrat dan kaunuhu qadiran kedua sekali, tak ada siapa kata gitu. Dan jika tiada, yakni dengan bahawa berkata ia
bahawa takluk itu bagi keduanya sama sekali? Jawabnya, nascaya berhimpun dua yang memberi bekah atas bekah yang satu, ataupun lazim oleh tahsilul hasil. Ni payah sikitlah. Cukup. Dia panggil setengah pada yang romet daripada ilmu ni bagi orang yang dia mempunyai akal yang tinggi perlu tahu. Tapi bagi orang awam tak tahu pun tak ada salah apa. Cuma nak ada ilmu, setiap ilmu dia ada yang dalam, ada yang tahap, ada yang payah, ada yang mudah. Tapi alhamdulillah rahmat Allah Taala luas, dia tidak memaksa barang yang agak sempit. Dia tidak paksa atas semua orang. Baik. Kembali balik. Kata lagi. Dan tiada wajib, yakni yang aini. Tidak wajib sebagai wajib yang aini. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf tu tidak. Atas tiap-tiap mukallaf tak wajib sebagai wajib aini. Tidak nafi ke wajib kifai. Tak wajib mengetahui akan bibar apa ta'aluk ini. Kalau kita tak tahu bercara pasal takluk, berapa takluk, apa takluk pun tak ada apa-apa. Sebab apa? Kerana ia mengetahuikan bibar apa takluk ni setengah daripada bercara yang dalam dan yang payah daripada ini ilmu, daripada ilmu ini, ilmu Suluddin yang dikatakan apa orang panggil minal ghawamidi fi ilmil kalam, tengah daripada yang kalau orang sana panggil ghamid, tengah pada yang ghamid. Melayu kita sini panggil apa? Remek. Kita sini kata remek. Remek weh. Maka bagi hak remek ni semua orang bukan lewat kerja dah. Orang yang bahasa kasar sikit tak lewat kerja remek ni. Tahu pasal aku remek ni. Sampai tu syarat tak ada tekan. Tapi bagi orang yang halusi, semangat hemah dia tinggi, kau remek kau sedap. Gitu dah. Gitu dah. Sampai jadi wajib kifai tu. Dia tak suka mana ngaji hak mudah-mudah saya. Mudah nak hak remek lagi remek je kau suka. Habis tu manusia dia tak sama. Lalu itulah jadi wajib kifai, orang punya akal yang kamil, punya akal yang sempurna, perlu dia kena mengaji hak remek. Karena ketika berhajat timbul keliru, dialah kai panha. Tengok sebab berlaku nangkip kawi. Bukan semua orang. Tengah-tengah berumur tak boleh. Dia kena orang khusus. Tak itu kan? Orang tertentu yang boleh tugas. Orang terpilih orang ni, orang lain tak boleh. Tu. Sebab bahaya. Tu pun dalam hak bijak tu bahaya pula nah. Ilmu seperti itulah. Kalau orang tak penamah hemah tak tinggi, tak lagi hak remek. Tapi kena ada. Sebab dia timbul masalah subhat keliru, orang ni kena jaga. Itu tak? Cuma memandai pada umum dia jaga siap-siap. Bila hak romek dalam ilmu tak wajib ain. Bukan tak wajib langsung. Dan bagi silap faham tak wajib. Tengok tak wajib, tak ada beza. Kalau tu kita sarah dah lah. Nah itu kan? Dia kena kait tu. Tiada wajib baca kait. Yakni tiada wajib yakni yang aini. Tidak nafikan wajib juga kifai. Gitu. Baik. Kerana ilat situ maka kita kembali kepada Allah. Dia tidak tekat bagi hak kita tak kuasa. Wala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Hai Tuhan kami, minta jangan Engkau menekankan kami atas barang yang kami tidak kuasa. Tak padawi dengan kami. Ada orang pada. Ada malah kawan tak ada. Remek. Gitu.
Inilah setiap-tiap bidang dia ada ulama, dia bertanggungjawab setiap ilmu. Baik demi kerana nak jaga kesucian agama situ tempat nak. Sebab dia besar sangat orang menuntut ilmu ni dibandingkan orang panggil kal mujahidi. Kan dia nak jaga agama. Tengok orang nak tafsir belok dia tahu selalu. Nah, ni tafsir ke arah lain dia tahu selalu. Kan? Sebab tu daripada Quran dan hadis juga bila kita guna salah guna dengan jalan ni dia nak pergi jadi rosak. Sebab itulah buat banding ubat tu lah. Ubat ni untuk ni kita kena tahu ni ubat ni untuk apa. Cara proses ubat kena ramuan berapa. Supaya ubat dia ramuan tak sama dah. Ni ubat kuat sikit. Dia kena ramuan campur dia. Ni masuk ke ni kuat. Mu tak boleh makan ubat ni tak padan dengan penyakitmu. Sabit tu bomo dia pakai bijak bukit semua orang sakit dia semua kan. Dia test dia cek mu tak boleh makan ubat. Tak ada makan ubat ataupun boleh makan sebiji tak ada makan dua mu. Nah, dengan jadi ubat ni. Kalau budak umur sekarang ni sebiji, orang tua dua biji. Tengok tu apa tu? Kalau ada tu. Pak kita tahu sakit nak ubat dak kira nak hilang cepat. Tak boleh gitu. Ada peraturan. Ni pun betulah ilmu apa-apa pun gitulah. Nah, baik ilmu tarekat, ilmu zikir pun disuruh pada murabbi. Dah tengok, mu baca banyak ni. Mu amalan ni. Kan? Tu dia. Demikianlah. Lalu dia kata tidak wajib. Apa dia? Atas tiap mukallaf tak wajib mengetahui akan biber apa ta'aluk ini kerana ia mengetahui kan biber apa ta'aluk ni dia masuk daripada bicara yang dalam dan yang payah tu masuk dalam daripada ilmu ini yang dikatakan minal ghawamidi fi ilmil kalam. Sudah. Dan apabila hendak mengetahui engkau akan ta'aluk kudrat dengan tafsir dengan cara huraian, maka berkata aku, kita takdir. Aku ni klik pada mu'alif dah. Cuma kita takdirkan. Maka berkata aku, satu ta'aluk daripada 7 ta'aluk bagi kudrat itu ialah nama ni istilah dah ni. Panggil ta'aluk suluhi qadim. Suluhi salah satu masdar yang ngaji kelima salaha yasluhu salahan suluhan salahiyatan, banyak masdar. Maka ambil satu. Dia guna suluh. Pabubuh ya nisbah suluhi. Kadang kata salahi pun jala tapi tak biasa guna rasa pelat. Takluk apa? Takluk salahi qadim. Ni mata gapo? Walah satu ya orang tahu ada kata. Ada apa nak kata salahi pun tak apa, salahiyah pun tak apa, tapi menyalahi hak orang dak panggil. Itu saja. Suluhi qadim. Itu istilah yang tu baik panggil. Gapo dan iaitu suluhi qadim tu. Patut tu salaha yasluhu patut. Patut ada lagi panggil padan. Patut kudrat pada azal, patut bagi mengadakan yakni akan mungkin kita takdim apa dan meniadakan dengan dia dengan kudrat. Patut bagi mengadakan akan mungkin dan meniadakan akan dia. Kata nak dia lagi akan mungkin tu dengan dia dengan kudrat. Patut pada waktu patut mengada meniada pada waktu imkan. Pada waktu imkan ni orang panggil takluk pada mengada atau meniada. Adapun pada azal takluk pada patut. Patut kudrat patut pada azal. Pada dia kala lagi patut tu. Patut bagi apa? Bagi mengadakan mungkin dan meniadakan akan mungkin dengan dia. Mengada meniada bila? Pada waktu imkan. Yakni mengada dan meniadakan itu pada ketika sampai masa adanya mungkin atau tiadanya. Payah kamu dah. Dah. Itu dia. Dia beri rasa juga payah.
Tak, mana rasa juga, ayah, gitu. Nah, tapi seperti tadilah. Bagi orang yang hemong tinggi, lagi payah lagi dia. Nah, lagi minat. Begini, itu kecap cara istilah, cara pelaturan, pengajian. Bagi kita bila nak ambil maksud gak, jadi kita nak banding kalau nak hak kita nak banding, nak beriti betul patut tu apa dia? Kita punya rank. Kederak, kita ada kederak. Kita ada rank. Dengan sebab ada rank tu kita kuasa, gagah, rak. Tak lagi lah. Yang sebab ada rank kita rak. Yang sebab ada rank kita gagah. Nah, bila kita ada rank, kita punya gagah, kita punya rank, maka laziman kita tu gagah, kita puasa, kita kuat. Boleh ke tak? Patut ke tak dengan rank kita tu pikul kayu? Patut ke tak? Atau kita hal lain lah. Boleh ke tak? Jangan bukan lagi kau tak pandai. Jangan lagi kau tak biasa lah. Itu lain tu. Biasa ke tak biasa, itu lain. Boleh tak dengan kita ada rank yang pokok setara tu? Boleh. Ha. Tapi bukan naik sungguh. Tak boleh naik. Patut tu bila lagi? Sedia makhluk ni lah. Patut tu lama dah. Nah, dia panggil suluhi. Sebab kita ada rank, aku boleh buat, saya buat ya. Tu. Ada pun menyada tu barulah tu. Ketika naik pokok, tu baru berlaku dah lah. Tu berlaku naik. Siapa masa tak saya naik, dia panggil imkan. Ada pun belum tu, kita ada rank, boleh. Nak naik, tak menaik, boleh. Gitu lah. Kita bandingkan lagi. Seperti kita ada sifat pendengar. Bila kita ada sifat pendengar, boleh mendengar segala suara. Boleh ni lama-lama dah boleh. Mereka tak ada tulis. Atau bila orang kecek, dengar sungguh. Tu orang panggil tanjizi. Tu maknanya suluhi lah tu. Jadi Allah zat yang maha kuasa. Zat yang bersifat dengan kudrat. Bila zat Allah yang sedia. Bersifat dengan kudrat, sedia. Patut bagi Allah sedia. Patut apa? Patut mengada atau meniada. Adapun mengada meniada tu baru. Tu waktu engkau. Kan weh. Hujan tak ni jauh pakai otak. No. Kali rasa tak itu dia boleh kita tanya. Itulah mana patut tu pada azal. Patut tu sedia. Patut ada hurai pada bawah tu. Sini jaga pula ni. Qauluhu patut kudrak pada azal bagi mengandalkan ini yakni isna'kan patut kepada kudrak tu. Cara situ pula dah. Daripada isna' yang majazi tu ditolong dengan ilmu balaghah pula dah. Sana tu sana majazi ya, sana patut pada kudrat tu. Sebab apa? Kerana bahawasa yang patut bagi mengada dan meniadakan, yang patut pada hakikat itu bukan sifat, ialah zat. Tapi di sana patut kepada kudrat dia panggil isna' majazi. Ada isna' majazana majazi saja. Kerana apa? Kerana ia patut mengada dan meniada pada hakikat ialah zat Allah. Ia bersifat ia dengan kudrat. Supaya kita duduk sana menyembuh pada ubat tu lah. Sana mengenyang kepada makan ni. Kita sana hilang dahaga kepada air. Itu panggil isna' majazi. Hakiki yang menyembuh, yang menghilang, yang mengenyang, yang apa semua Allah bukan? Allah. Tapi tak kalau Allah menyembuh melalui wak sahabat, kita sana ke sahabat boleh.
Lalu kata ubat ni baik, makan sebiji sebutir hilang selalu obat semua ubat ni patutlah. Apa kita buat bekas semua. Ada terlupa ke Tuhan. Sakit kini ubat selalu dah. Lupa ke Tuhan. Tapi bukan hilang akidah, terlupa. Ya manusia dia terlupa. Dosa ke kita orang awal. Nabi Musa berlaku. Dia sakit gigi. Dia merayu dengan Allah SWT. Allah bagi tahu ke dia ada suatu tumbuhan itu jadi ubat. Dia pun ambil. Makan tu hilang. Ada apa? Tu lama. Sakit gigi pula. Sakit pula. Sakit pula tak ada nak tanya Tuhan. Dia tahu dah ubat. Ya kita tanya. Lepas dia tak tahu tadi dah. Lepas tahu dah tanya apa lagi dah. Selalu ke ubat. Makan tak hilang. Tuhan. Gana dulu mu ayat. Dulu mu tanya aku. Tanya orang lapis dia lagu tu. Dia panggil. Hasanatil abrat sayyiatil muqarrabin. Silap suku dia padi. Bukan selalu dah. Kita biasa dah. Dulu tak tahu ubat nama yang terupuk tu baik. Apa tanya bomo semula. Tak payah bomo. Kita diri bahasa belah di bomo lah. Itu kan? Ya hati manusia. Ya bahasa dia tabiat. Dia panggil tabiat manusia. Lupa sikit. Gen jaga selalu dah. Itulah. Ayat kata isnak majak. Dikatakan kudrak lah yang patut mengada, patut menyada. Sana situ tu majak. Sesungguhnya zat Allah yang patut mengada menyada tapi dengan sifat kudrat. Gitu. Yang buat kerja ni kudrat ke kita? Zat kita kan? Yang buat kerja ni diri kita lah yang buat kerja. Tapi boleh buat kerja dah kalau tak ada orang. Tak boleh. Itu sebagai sebab. Kita lah yang kerak kayu tu. Tapi nak kerak boleh tak kalau tak ada wajah. Mana kira kamak. Tak ada. Ini yang panggil asbab. Jadi mudah syirik lah. Kita sikit syirik amanya mudah juga. Hingga kawan tak pandai nak hurai tu je. Pergi kena dah. Itulah. Ini ngaji bab ni lagi. Itulah dia. Jadi bila disana kepada sifat tanggung tak sana majazi. Kerana yang memberi bekah hanya zat. Zat yang memberi bekah pada mengada meniada. Tapi di sana kata kudrat yang mengadakan, iradat yang menentukan, itu majaz. Sesungguhnya zat Allah yang menentukan dengan iradatnya. Gitu. Zat Allah yang mengadakan dengan kudratnya. Tapi boleh kita sana ke situ. Kudratlah yang mengada, iradatlah yang menentu, ilmu lah yang mengetahui. Tak ada apa-apa, majaz. Sudah Allah Ta'ala sudah guna oleh Quran berkecek pada. Sekali dia guna pada hakikat, sekali dia sana pada musabak. Tengok. Yang mentadbir ke hakikat siapa? Dia yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Situ dia sana ke dia sendiri. Dialah mentadbir, mengaturkan segala urusan dari langit hingga kepada bumi. Dia yang mengatur. Itu hakikinya dia mudabbir. Tapi di ayat lain dia sana ke malaikat dia. Fal mudabbirati amra. Segala malaikat yang mentadbirkan alam. Malaikat Mikail mentadbirkan rezeki ya. Rezeki ke hujan. Walau hakikat yang mentadbir siapa dia? Allah. Tapi bila dia suruh dia latih ni sana situ lalu boleh. Supaya juga yang memati, yang menghidup siapa dia? Dia Allahul ladzi apa dia tu? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia yang kuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia menjadi sifat maut. Maka panggil dia lah yumi yang memati hakikat. Dia menjadi sifat hayat. Arti Allah lah yang menghidup. Tapi di ayat ni sana ke malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata oleh Muhammad,
lagi memati akan kamu oleh malakul maut. Oh, jadi malakul maut memati bukan Allah. Tu orang panggil sana majah. Allah sendiri pun cakap lagu tu. Ada tak? Tu dia. Nanti tak ada apa-apa lah. Orang ada keping ubat ke sedap kat keping ubat ni baik jadikan segala penyakit gini sudah menjarak gini. Mari di satu syirikmu. Allah ya. Aku orang Islam weh. Semua tu hal berlaku weh. Tak itu kan? Nanti mana kita ketahui istimajak. Itu dia. Inilah yang nak jaga di sini kata bila kita sandar kata dia patut bagi mengadakan, dia patut bagi meniadakan apa? Sifat kudrat. Tu panggil isnad majaz. Sudah situ. Seperti yang lagi akan datang, yakni tiada pada hakikat. Seperti yang lagi akan datang disebut di dalam risalah ini. Intah muallifu. Pengarang kita sedia jaga. Syekh Ahmad sedialah tu. Cukup dulu setakat itu. Mana tadi? Dan yakni mengada dan meniadakan itu pada ketika sampai masa adanya mungkin atau tiada. Cukup dulu. Dan tiga daripadanya. Allah. Kalau tak ada apa, kita terus selalu kita yang keluar. Ada apa ni? Soalan. Oh, panjang sangat. Oh. Ni dia mau tulis begini. Soalan ini daripada pegawai kesihatan. Oh, sama. Ada lagi tak? Soal, adakah harus bagi pegawai tasjil nama untuk masuk saham pungutan wang supaya jadi perbelanjaan urusan jenazah ngansuk tulis itu. Jika salah seorang dari anggota itu mati, nascaya akan dapat duit 300 baht. Boleh ke siapa? Bila mati boleh ke siapa tu? Boleh ke orang mati pada apa pergi kambuh gitu. Duit ini daripada wan pungutan bulanan bagi semua anggota yang 300 baht itulah. Pada asalnya kutip 300 baht setiap bulan. Jadi nak rupa jenis-jenis sebuah ansuran juga panggil apa? Perakan apa panggil? Panggil apa? Perakan lah. Perakan ciwik bukan? Bukan. Kenapa? Bila mati tu kutip. Semua bukan kata kutip taruh dak. Bila mati semacik hak masuk nama tu. Baik nak bulan dah mati dah sama. Jadi mana kalau tak mati tak kutip. Kau kutip dah bulan.
Kutip nak bulat. Dia ke kalau nak tengok rupanya ada berlaku tiap-tiap kampung dulu dia panggil apa? Istilah panggil duit cek. Duit cek ke dah? Duit mati. Panggil syarikat mati. Dia panggil syarikat mati. Kalau kursi tak mati-mati tak kursi. Panggil lah tu tak ada apa istilah. Panggil istilah tak ada nak bahas masalah istilah. Cuma apa maksud syarikat mati? Dia panggil istilah kan. Supaya tengah ngaji ilmu ni panggil apa ni? Suluhi koding panggil ada tu istilah ulama tak apa. Kita kenal tiga apa dia sebut lagu tu. Ini pun duit syarikat mati. Kalau dulu yang mikir manusia ni fikir nak tolong menolong pada asalnya gitu dah. Pada asalnya jangan untuk cari itu ini dia tidak. Jadi mari timbul suatu fikrah kita orang Islam sesama Islam tilik pada orang susah. Tilik pada orang yang fakir saat ni tu bila mati ke kalau galik dulu-dululah si keluarga si mati suka sangat nak buat bajikan pada si mati dan dia ada harta peninggalan. Nah, bila mati seseorang, kadang-kadang orang dulu dia kurang mata wang. Orang dulu dia kurang mata wang. Kurang mata wang duit, kurang. Tapi harta banyak. Kebun tu kebun ni. Tanah banyak, ada pagar banyak sekali. Bila mati juga, balik si waris si mati ni bersetuju buat dia nak pakat buat bajikan kepada si mati ayah kita, ibu kita sana. Nah, dia pun belajar lebih kurang kalau ada apa anak-anak yatim tu kita kena kira molek. Mana kata hak si waris itu si orang sehat-sehat semuanya, balik semuanya bersetuju mereka ini suka nak buat kebajikan kepada si mati. Lalu tu panu macam mana mata wang tak ada gada tanah benda, ada gada pagar. Ada dia minta berhutang dulu, dia suka lepas tu kau nyucu. Dulu ada berlaku lagu tu. Maka marilah satu fikir, nampak mulat juga, tinai pada orang tu, bila mati dalam kampung kita, setuju tak buat kita bakal kutip-kutip bantu dia. Oh setuju. Dia kata ingat kutip sekuk. Lepas tu 2 kuk, lepas tu naik 5 kuk, lepas tu macam 10, 100 macam-macam lah. Kutip. Bila pok, dia kira kata bila mati seorang orang kena pakai banyak mana atas nak buat kebajikan. Katalah 1,500. Saya ingat zaman itu kita kecil dulu. Lepas tu nak sampai 2,000, 3,000. Pakai kutip. Siapa suka, setuju. Bila keluarga kita mati, pakai kutip itu. Jadi tak payah kita cari itu dah lah. Molek berjalan 100. Siapa boleh lebih pada kanak. Karena nak beri pada si mati, keluarga si mati dalam 3,000. Pak kutip boleh 5 bulan ni, sipai tahu. Hak ni mati pula. Bagi pula, lepas tu bawa tak ada. Pakat kutip pula. Itu satu segi, bagus sekali. Pakat masuk dalam tolong menolong atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Lepas tu hak ni, dia kata saat ni, adakah harus kita tasjil nama ni kalau dulu siapa nak suka saya masuk apa 2-300 orang dalam kampung. Ni pun tasjil catat nama kan siapa nak nama. Untuk masuk saham pungutan wan. Saya setuju saya nak masuk. Saya suka siapa 400-500 orang kata gila. Supaya jadi perbelanjaan urusan jenazah bila mati keluarga kita dalam orang masuk saham tu maka mik yang itulah buat kebajikan kepada si mati nak bersedekah ke nak buat apa ke itu jika salah seorang dari anggota itu mati nescaya akan dapat duit 300,000 bah banyak ni hak ni di ke mana pula tu dia kena banyak anggota. Hak ni sabit boleh gitu dia. Habis butir nak garuk. Tadi tu dia kata hak kapung hak ni tu. Semua dalam seluruh negara. Tak kira orang Muslim, no Muslim. Begitu. Jadi kalau berlaku bila lah yang bukan Muslim mati pun masuk hak tu juga lah gitu. Tu dah 2 kali. Tu kena
Kena renung dulu. Sebab dia pergi panggil tu umum dah ni, umum dah ni. Hak tadi dok kecah hak kapung ya. Tu dia deh. Lepas tu bahasa suka dia mau pergi ke culat dah. Ha, tu. Lepas tu dia ada lebih lagi pada tu ke apa tak ingat. Ya ni cuba merajaah pergi kepada culat. Ni bahasa suka tak ingat lagi dah. Dia pergi siapa umum gitu dia kena pergi sana lah. Dia kena tua di sana tu susah. Jadi kalau kodah tadi tu baguslah kita dalam kampung ahli jawatan kuasa kita untuk muslimin kampung kita bantu membantu tu baguslah. Bila lagi siapa luar ni kena pergi kono lah. Nak ke mufti am kita lah. Tu jadi kata panggil ngansub sini tu. Ni nanti kita kena merajaah klik ke sana lah. Bila sana tu biar petua tak ada masalah. Dek. Pasal kau tak ingat kita pun cara tu. Jadi ada pohon tadi dah kecah hak asli mula-mula tumbuh tu sama kita dari setiap kapur fikir bersetujulah Imam Khatib bila yang mesti dia kena ketua tu. Imam Khatib bila akan makan 12 jadi 15 anggota. Lepas tu masuk pula apa dia kemudian nempel. Tu dia dan nayu anggota sebagai syarat setuju tu kita buat tak menatu untuk kita. Bila ni jadi luar aja. Tu kena nanti bahas mulalah waktu tu. Itu dia. Oh, lebih kurang 1 juta orang termasuk. Ya. Nanti kita merajaahkan lagi dengan anggota-anggota apa dia tu macam dengan tulah. Nanti kena di situ. Dia kena tua tu di situ tu. Ni kena tua di situ. Sebab dia umumnya umum. Jadi di situ dia resmi lah. Hanya untuk kita kalau pasal kapung coba kita tak apa bagus sekali. Apa kita pergi ke kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya zahid yang lebih sempurna. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asy-Syaikh Syekhul Masyayikh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dia kata dan bahawasanya zahid yang lebih sempurna itu zahid pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Bahawasa zuhud yang lebih sempurna yakni dengan iktibar barang yang ada pada zahid itu. Hak dulu dia bagi dah. Dia kata dulu ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Itu tilik pada sebab. Nak timbulkan zuhud, kita kecak bahasa Arab zuhud, zahad, tapi biasa kita dah panggil zahid. Tapi kita tak jaga dah dulu kata bila kata zahid kena ke diri orang tu. Orang yang bersifat dengan zahid, sifat dengan zuhud, seorang tu panggil zahid. Sifat tu panggil zuhud. Pergi baca situ dulu.
Tapi lah kitab dia tulis zahid dengan ada alif gitu. Sedangkan sini nak cara sifat zuhud. Seperti inilah. Kudrat tu sifat. Bila zat ia bersifat dengan kudrat, panggil qadir. Nah, bila seorang dia bersifat hati, bila hati dia tu zuhud, seorang panggil zahid. Sini nak caranya diri sifat zuhud tu. Dia kata dan bahwasanya. Jadi ibarat zuhud atas klik pada bahwasanya di awal ni. Dia undur klik. Dan ketahui olehmu, yakni orang yang mau berjalan ke jalan akhirat, bahwasanya zahid, zuhud yang lebih sempurna, yakni dengan iktibar barang yang adalah zahid padanya tu, hak lebih sempurna sekali ialah zuhud. Ya zuhud ni sifat apa dah? Karena arti zuhud dulu apa? Tinggal. Tak berpaling, tak bergantung hati. Itu zuhud. Walaupun kita dalam pekerjaan, kita bekerja. Kalau sah berniaga, kita berniaga. Kita ada milik harta, kita bekerja buat, cocok tanah. Itu kerja. Ini syariat. Cari nafkah. Nah, bagi orang yang wajib atasnya nafkah tapi nafkah tak dapat nak nafkah kalau tidak bekerja. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wajib atas kita sebagai seorang lelaki yang punya isteri anak yang wajib sanggah, wajib atas kita nafkah. Tu hak sakut nafkah. Pas nafkah kita orang tak ada punya harta, malaikat dah hasil daripada kerja. Maka kerja tu wajib. Kerana nak bayar hak wajib nafkah tu. Maka bekerja. Bila kerja boleh hasil itu ini kada ada lebih pada nafkah hak wajib. Nah, itu bab syariat. Hati dek mana hati? Hati itu tidak bersangkut dengannya. Dia panggil zuhud hati. Jadi zuhud yang paling tinggi sekali apa dia? Sempurna sekali. Iaitu zuhud pada tiap-tiap yang pada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Gapo barang yang lain daripada Allah? Pada dunia dan pada akhirat. Itulah hak zuhud yang paling tinggi sekali. Maknanya hati tak sangkut dengan barang selain daripada Allah. Gak barang selain daripada Allah tu gak? Alam dunia, alam akhirat, semua tak? Selain daripada Allah semua. Hati tidak sangkut. Tu dia panggil zuhud tu hak sempurna sekali. Contoh. Jadi masalah, jadi kita ada milik harta tu bagi dunia kan? Harta duniawi dia panggil. Lepas tu bila kita beribadat, ada janji pahala akhirat bukan? Janji pahala akhirat. Tapi hati seorang yang zuhid ni, dia hanya bergantung dengan Allah semata-mata. Dia bergantung dengan Allah semata-mata. Sabit tu orang tu bila sampai tahap tu, kalau dia beramal, ini wajib kena beramal. Wajib solat Allah perintah. Terus semaya. Lepas tu bila semaya, dia ada janji. Janji syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri hingga sampai akhir. Dan pulaknya sini jazaohum inda Allah Taala janji syurga. Semua syurga di akhirat semua tak panggil kata bagian lain pada Allah. Kalau itu hati dia tidak gantung di situ. Sebab tu bagi orang ni dia kata dia ibadat ni semata-mata kerana Allah suruh dia buat. Hati dia tidak gantung kepada syurga ke. Ada kata tinggi tu. Jadi kalau cuba kita balik dengan nampak mudah masalah. Kalau orang kita buat ni kerana pahala. Kalau kita hati gantung situ supaya kita duk kerja kerana makan gaji lah. Cuba kalau potong gaji nak kerja lagi. Berhenti ku. Asal. Bawa baik tu. Tak ada gaji.
Tu. Tu kita buat kerana gaji. Cuba kita buat kerana seseorang. Orang tu gaji, terserah ke dia je nak gaji hak dia. Dia tak mau gaji hak dia tapi kita buat kerana dia je. Tanya tu lah. Kita gaji tak ada, itu terserah tapi kita cuma buat kerana hak dia je. Tak tinggi. Tu dia panggil zuhud yang sempurna tu. Itu. Iaitu zuhud pada tiap-tiap pada semua barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Termasuklah pada dunia. Dan pada akhirat. Dia tak ada gantung hati situ. Sampai telah setengah-setengah orang awliya illah. Dia tak, aku tidaklah beribadat kerana syurga. Dan bukan kerana takut kau dengan aku. Aku yang beradat kerana kamu perintah aku ibadat, aku ibadat. Mu suruh aku buat. Sama ada mu janji gaji, mu janji tu mu aku tak ada pada, aku nak mung je. Tu kata. Tu. Serah ke dia yang nak tak mana nak buah aku dengan aku, ikut dia, aku hak dia. Dia suruh. Tu dia. Kalau kata syurga ni aku tak ada, apa kita buat? Muka dia suruh. Tu. Nak letak hati. Dia payah hati dia. Supaya orang nak kau orang kerana jangok. Dia hilang jangok, melabuana. Tak dia. Nak kau orang kerana kaya. Bila kaya hilang, bukan PA lalu. Tu panggil tu masih rendah. Bukan salah, tak ada salah. Rendah. Ni tinggi. Gitu. Tu makna kata bahawasanya zuhud ia lebih sempurna ialah zuhud hati tidak gantung, tidak sakut pada tiap-tiap pada semua barang yang lain daripada Allah Taala. Pada dunia ni sama ada ia tiap-tiap barang yang lain sana itu. Kita nak tamin lagi boleh. Mata itu pada dunia akhirat. Jadi sama ada ia barang yang lain pada Allah tu, pada dunia dan juga pada akhirat, syurga, nikmatnya. Dia tak ada letak situ. Tu nak ayat tu hak tinggi, hak sempurna. Lepas tu rendah sikit pada tu. Nombor 2 lah kita panggil. Kayak apa-apa kita kalau sak dah nak nombor 1, kan bukan sekadar boleh lah itu kan. Dia boleh nak nombor 1. Apa-apa pun nak boleh nombor 1 ada. Gitu. Tu kelas zuhud dia sepenuh tu. Lepas tu dan kurang daripadanya, makna zuhud yang kurang daripadanya daripada zuhud kita sebut tadi, iaitu zuhud pada dunia saja. Dunia dia tidak gantung hati, hanya tiada pada akhirat. Akhirat dia nak akhirat. Dia beramal nak akhirat. Dia beramal nak akhirat. Allah Ta'ala janji syurga, hati tak nak syurga. Gitu. Tu. Lepas tu mutabak rendah sikit lah. Sebab apa? Sebab akhirat tak bagi lain pada Allah. Iya. Ya zuhud pada dunia saja. Maknanya tiada pada akhirat. Hati duk gantung dengan akhirat. Perolik kita kan lagu tu lah dia. Tapi kalau buat apa tanya pahala. Tanya pahala. Kalau tanya apa gaji berapa. Itu kita lah. Buat kerana bayar hutang Allah. Ada itu dah kerana Allah sahaja cukup. Dia suruh buat kita buat, tak ada nak kita bayar hutang, tak ada, kita tak ada lekat apa dia suruh kita buat. Hak bayar hutang tu hak qada. Kita tak ada bayar dulu. Dia lekat hutang Allah ke panggil. Kita tak ada lekat hutang, dia suruh buat. Hak bayar hutang pasal qada ke panggil. Ni mana orang pilih Allah, dia ada orang siapa kelas tu. Walaupun kita tak tahu. Tapi ada orang kelas tu. Dia apa yang jadi pemaku bumi tu. Wal jibala autada. Tafsirnya Isyari.
gunung ganah tafsir Zuhair, gunung-gunung bukit dah buat ni sebagai mengkejakkan bumi. Karena Allah Ta'ala menjadikan bumi mula tu apa yang terlapor atas air ke jadi bila buat gunung apa jadi berat. Tenang. Sebab lah duk buat bukit, duk buat gunung kan berkecok, bergopok. Lepas tu bila tafsir Isyari, gunung ganah ditafsir dengan para ulama, para orang arif, para awliya illah. Ni ibarat autad, penyacang bumi dekatnya ni. Sebab lah dia kata, tak akan berlaku kiamat selagi ada hamba Allah ada sebut Allah. Allah. Gak orang mana sebut Allah Allah itu? Para awliya illah. Tapi mereka zikir gitu. Mari kita orang awal tak apa la ilaha illallah. Tapi berani nak menyesak mereka itu. Itulah. Itu orang panggil penyacang. Bila Allah Ta'ala nak menasar sikit lagi, dia habis. Dapat dia janji, tak akan kiamat selagi ada hamba Allah dia sebut Allah. Itu kan. Baik. Itu zuhud yang kedua. Ya kurang sedikit katanya. Iaitu zuhud pada dunia saja. Hati dia tidak sangkut dengan keduniaan. Tapi tiada zuhud pada akhirat. Hati gantung dengan akhirat. Sama ada. Jadi sama ada dunia tu harta atau kemegahan atau bersedak-sedak dia panggil tana'um, bernikmat-nikmat bersedak-sedak atau lain apa lain tiap-tiap barang yang daripada habuan nafsu yang duniawi. Dia tak ada gantung situ. Hanya dia mau pada akhirat. Dia panggil zuhud dunia saja, tidak pada akhirat. Tu kurang pada hak tadi ke nombor 2 lah turun kelas. Dan kurang daripada ini, rendah lagi, kelas 3 lah kita kata. Dan kurang daripada ini, daripada zuhud yang kedua ni, iaitu zuhud pada harta saja. Jadi masih sakut dengan duniawi lagi. Tapi harta saja. Apa harta saja? Tiada pada kemegahan dan lainnya. Hak tadi dia zuhud daripada dunia. Sama ada dunia tu harta benda, kemegahan. Bernikmat bersukaria tak ada. Ada pihak ni dia zuhud daripada harta saja. Tapi kemegahan masih sakut. Dia beza dengan megah. Cuma ghalib bila orang punya harta kekayaan, ghalib dia sifat megah dia mari. Itu kan? Jadi orang malu hati bila orang punya kekayaan, jadi timbul sifat kemegahan. Ada orang tak ada milik apa tapi megah. Dia zuhud daripada harta tapi dia nak pada megah. Orang tak zuhud pada kemegahan. Ni rendah lagi. Zuhud pada harta saja. Tiada zuhud pada kemegahan dan lain. Ataupun boleh kata selagi zuhud pada setengah perkara, tiada zuhud pada setengah yang lain. Mana zuhud setengah-setengah. Dunia salah pilih-pilih. Ini ambil, ini tidak, ini ambil. Salah gitulah. Dan zuhud akhir ini, yang akhir ni ialah yang sedaih-daih, selemah-lemah, serendah-rendah, segala derajat zuhud. Sebab apa? Kerana kemegahan itu dia lebih lazat, dia lebih diinginkan daripada harta lagi. Itu dah. Orang nak megah ni nak sekali. Tak ada harta tak apa dia megah. Itu orang ada harta tu buah dia habis. Dia megah. Tafakhur. Kata sebelah Al-Quran. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Berebut bermegah-megah antara kamu. Itu dunia. Tu. Dia kadang-kadang dia punya harta tapi dia tidak megah. Ada orang megah dia tak ada harta. Orang susah tapi jangan megah orangnya. Kita panggil guna istilah kedebel. Kedebel. Asalnya kelebihan. Kelebihan kemegahan dia tu. Harta tak ada tapi jangan megah dia.
Dia ucap gapo, dia kata gapo, dia heran semua dengan dia. Tu megah dia. Nah, kadang-kadang dia kaya kata apa dia tak heran, dia panggil tak ada megah. Hanya dia punya kaya. Tapi dia kata megah dengan kaya dia lebih megah lagi. Lalu tu orang ni apa dia zuhud daripada harta. Tapi dia tak zuhud daripada kemegahan. Ini rendah lagi. Sebab apa? Kerana ialah kerana kemegahan itu lebih lazat yang dibagi nafsu. Dia lebih diinginkan, lebih disukai daripada harta lagi. Itu dia. Dan kalau begitu, maka zuhud padanya pada kemegahan itu itulah lebih utama daripada zuhud yang lainnya. Zuhud daripada kemegahan lebih utama daripada zuhud daripada harta lagi. Ada pihak tadi dunia akhirat dia tak sangkut kedua-dua. Hak tadi. Ialah ni kita mengaji jalan ni. Lepas tu Tuhan nak memperjalan itu serah pada dia lah. Ya kadang ni kita nak akad tak boleh. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menyuci diri kamu. Hanya yang menyuci itu Allah. Kita hanya menyuci cara zahir syariat apa? Kena suci. Lagu mana cara menyuci hadas. Lagu mana cara menyuci daripada najis. Najis mughalazah. Sebab menyuci syariat kata. Ada pubak hati kita mengaji. Apa sifat mazmumah. Sifat yang tercela dalam hati. Sifat megah. Kenal megah ke mana. Sifat apa? Sifatnya suka ujub. Dengan dia. Itu panggil sifat mazmumah. Bila kita kenal begitu, kita pun usaha supaya boleh kita mengelak daripada sifat itu. Bila kita boleh suci situ, boleh pakai dengan sifat mahmudah. Supaya kita kata kita ni ada cemar daki, kita duduk kerja peluh. Kita tahu kata tubuh kita peluh. Kalau saya mai mau minta maaf, tak tubuh cemar ni. Nak jawab salah kau cemar ni. Dibasuh tangan dulu mari. Sebab kita kenal kata kita cemar. Saya mau nanti tadi minta maaf ni tak. Di mani. Mai pakai baju baru tu bertemu dengan saya. Itulah. Kan kita kenal. Ini cuba kita tak kenal diri. Masa suci semua kita ni dah. Tak kenal sifat wujud rasa. Tak kenal sifat sombong. Tak kenal sifat tomok. Tak kenal. Nak basuh apa? Dah kita kenal apa tadi? Assalamualaikum datang. Tak maaf tak. Tak apa kata saya. Tak apa bahasa dia. Tak. Kita ni segan nak jabat salah dengan dia. Itu dah. Kan kita kenal diri kita ada cemam. Nanti basuh tangan dulu lah. Nanti gimana dulu lah peluh ni. Kita lah kita kenal diri kita sifat kotor ada. Kita tak biar diri untuk usaha. Itu saja kita mengaji medan ni. Mana? Anda kita kenal, kita boleh mengelak. Apa tadi kita kenal, tadi cemar ni. Kita basuh. Baju ni, kain cemar ni. Tak ada kira najis dah lagi, cemar je kita basuh dah. Telik mana usaha lah. Tapi Tuhan lah, lepas tak lepas. Tak itu. Payah. Cukuplah. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha. Ni ada di atas nama saudara kita telah kembali Allah, namanya Husain asalnya bin Haji Abdullah daripada kampung Pohon Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن لم يلد ولم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم أنية واصلة ورحمة منك نازلة على روح حسين ابن الحاج عبد الله كان وتلونا القرآن العظيم من أجله. اللهم اجعل القرآن له في القبر وفي القيامة شهيدا ومن النار سترا وعجابا وعلى صراط وفي الجنة رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.